Ada yang kata tak ada dia. Saya perasan je tu kata 25 tak tahu lah bulan 5 kan. Tak ada. Saya nafikan lah begitu. Tak ada pun date tu, tak ada pun. Jadi macam mana boleh timbulnya dah ada date? Fans lah kan. Fans mungkin fans mungkin suka lah kan. Suka tengok artis saingan mereka ni boleh lah meneruskan dekat seterusnya. Tapi for now saya boleh cakap memang kita orang ni tak lebih dari referensi kerja. Kerja. Tapi sejak 2 menit ni ramai yang kata macam Fattah banyak berjumpa dengan keluarga Amirah sendiri. Sampai pergi ke Singapura dan sebagainya. Itu sebab kebetulan. Kebetulan sebab event organizer tu sebelum dia pernah panggil saya untuk event sebelum ni. Cuma kali ni yang baru-baru ni dia nak ada Amirah sekali. Mana tu? Tapi orang tertanya juga, memang masih dalam kontrak ke yang Fattah dengan Amirah kena berbaju colour sama, apa sedondon? Kebetulan tu. Kebetulan juga lagi. Kebetulan. Kan? Kebetulan. Betul, kebetulan.